Korang nak tahu tak? Sebenarnya, omega 3 yang senang badan kita nak serap adalah daripada minyak ikan, bukan tumbuhan. Tapi kenapa? Sebab omega 3 yang datang daripada tumbuhan ni kan, dia kena convert dulu, baru badan kita boleh serap. Yang bagusnya omega 3 ni kan, ia bersifat anti radang. So, kalau korang ada sakit-sakit ke, merah-merah atau bengkak-bengkak dekat sendi kan, omega 3 ni dia akan bantu melegakan rasa sakit, and then dia akan kurangkan bengkak. Then barulah badan kita boleh fokus untuk baki sel-sel rosak yang lain. And then omega 3 ni bagus untuk menyihatkan sendi. And then dia akan bantu kuatkan otot dekat bahagian lutut kita tu. So kalau ada parents atau orang tua yang sakit lutut kan, diorang sangat perlukan omega 3 ni. Then bila otot kuat, senanglah korang nak bergerak, nak bangun, nak duduk, nak diri, nak berjalan ke, lebih selesa. Betul tak? So, kalau korang nak dapatkan omega 3 yang berkualiti, yang mudah diserap, korang boleh je komen omega 3 atau PM je saya atau klik je link kat bio.